Pas lah. Oh, nak makan. Dah. Dah kunyit. Belalang tak makan, tak kacau? Saya tak pakai gaca, saya pakai benda daun bawang campur-campur. Spray. Spray. Oh, tu belalang tak kacau. Hidup kalau umur saya belalang berlubang belalang bahan belalang. Oh, macam ni. Oh ni Buat dah dah. Ha. Oh ni kat negara dia. Oh, cepat mengelang telur. Ni dah ni. Berapa hari ni? Ni dah dekat seminggu ke lah. Seminggu ke. Ada lebih dah. Yang kapal RR tu ni lah, yang merah ni. Yang besar ni? Ni ayang mana sabun feda. Saya order daripada Kelantan. Beli anak tadi. Campur juga kampuri ni. Oh, campur tu bakar, besar bapak. Bakar tu lah. Bukan ayam ni yang orang buat laga tu ke? Yang ni bukan. Kaki panjang ni, kan? Ada ialah mana yang minat laga lah. Tengok yang banyak serbu, banyak tangkap yang kaki panjang ni. Yalah. Dia cakap 3 kilo ni. Saya beli benih tu. Besar-besar ni, saya beli jengka sebelah. RM65 sekor. Buat bakar. Benih. Ni nak kapal ayah RR tu yang Royal tadi. Yang dalam tu kan? Ya. Saya ada tinggal saya tak keluar ke? Tak terlepas ke? Mana telur betul tak nak buat benih je. Yang ni orang Spanyol banyak belanjang gini ni merah tu. Apa? Royal Malay. Royal Red. Mana ni benih dia ni? Campur benih dia. Ni nak kena Royal Red ni ah. Ni. Ni merah. Yang merah ni. Yang merah. Body merah. Yang merah ni. Dia jatuh berapa sekilo? Dia orang jual 30 sekilo. Saya jual dia. Seekor berapa kilo? Dekat 3 kilo.